kampung Kemahang ha. Best jom. Best ni ya. Lahat di tepi alo, Kemahang. Tepi alo. Makan keropok. Bahaya tepi alo ni. Ni alo belakang ni alo. Ni tempat dia ni. Ha. Bagus maju Kemahang. Oh, Mantap. Dia dulu. ya. Ni. Oh, boleh mancing weh. Bawa anak mandi boleh ha. Ni. Sambil-sambil minum bawa anak mandi. Tak bahaya ni. Tak bahaya. Oh. Mana tokek? Ni. Ha. Masuk mana? Ini dah misuk tulang, misuk daging. Misuk tulang, misuk daging. Benda lagi tak ada dah? Goreng-goreng tak ada dah. Goreng. Buka hari mana bang? Ha? Sana. Ah, lah. Lah dia tokek kau. Tanya ni. Hari mana? Tiap-tiap hari ke? Salah Selasa sampai hari Sabtu petang, Sabtu Ahad pagi. Isnin cuti. Isnin je cuti. Ya. Buka Buka 2.30 sampai 7.30. 2.30, 7.30. Untuk petang, pagi 7 sampai 12. Oh, 7.12. Lepas tu petang pula. Lepas tu malam nanti kami show insya-Allah minggu depan. Minggu depan pula buka malam. Buka malam. Berapa lama dah berniaga ni? Baru 6 bulan. 6 bulan. Ya. Mana nama kedai ni? Tu dah okey tu. Warung lepak tepi alo. Semula. Warung lepak tepi alo. Warung lepak tepi alo. Di mana? Kemahang. Kemahang, kampung Dekat Kemahang. jambatan sebelah kanan dari Benta. Ah, ni nampak jambatan. Belok kanan. Itu dia. Ha. Oh, bawang pisang. Mana? Bagilah. Berapa ringgit? Okey, jual macam mana? Puasa satu. 5 porsi satu. Bagi 6. 6. Nah, kopiah. Oh, ni. Buat sendiri ke? Puas ni Ya. Mak buat. Mak buat. Umi buat. Umi. Ingat apa buat? Tidak. Pandai juga tak? Tak pandai mana. Ya. Oh, sedap lepak ya. Ah, Tepi alor. Petang-petang. Petang-petang. Santai. Santai. Dan bergemar makan benda sini. Kopok dia. Kopok. Pisang. Misuk tak try. Serat dah. Selalu Serat main dah. ni. Rumah Oh. belakang yang. Confirm berpeluh ya. Masak lah. Oh. Sauna. Okey. Alor dia, alor. Tepi alor. Tu jambatan. Oh, ni kedai tepi alor. Oh, lawa ni. Oh, suasana kampung. Oh. Ni kedai ke. Mari ke kampung Kemahang.